Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azad Fikri bin Ahmad Fahmi, bernombor matrik CB220187. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang refleksi yang telah saya laksanakan berkaitan dengan rancangan orientasi sekolah yang saya laksanakan di Kolej Vocasional Al-Star. Proses yang saya laksanakan ini, saya akan menilai program ataupun aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan dengan elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu JERI, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Untuk aktiviti jasmani, antara aktiviti yang dilakukan oleh pihak KEVAS adalah kejohanan bola tampar MSSD. Kemudian kita ada DS Walk Run dan kita ada gotong royong EXA, di mana pendidikan unit jasmani ini membantu dari segi kecergasan fizikal. Kemudian kita ada disiplin dan kerjasama, di mana pelajar terlibat dalam pertandingan, pelajar melaksanakan gotong royong. Perkara itu berkaitan dengan fizikal dan juga kerohanian pelajar, membantu pelajar untuk memahami dari segi kebersihan, memahami dari segi kepentingan kerjasama dalam sepasukan dan sebagainya. Okey, aktiviti yang kedua adalah elemen emosi, di mana berlakunya program yang dilaksanakan oleh pihak KEVAS adalah Jalinan Aidilfitri, kita ada Bakul Kasih Ramadan. Kemudian kita ada juga program untuk meraihkan pertukaran pensyarah, di mana program-program ini ataupun aktiviti-aktiviti ini membantu dari segi mewujudkan persekitaran yang selesa kepada pensyarah dan juga kepada pelajar, di mana berlakunya perhubungan antara dua hala. Kemudian menambahkan harmoni dan kasih sayang di antara hubungan tersebut. Di samping itu, program-program ini juga membantu dalam menyemai semangat kekitaan dan semangat perpaduan di antara masyarakat dan juga pelajar dan juga guru. Tiga adalah rohani, di mana antara program yang dilaksanakan adalah kalam Al-Quran. Yang kedua, kita ada khatam Al-Quran. Dan ketiga, kita mempunyai bacaan Yasin ataupun tazkirah yang diberikan oleh ustaz daripada unit pendidikan Islam untuk pelajar-pelajar asrama. Jadi program-program ini dapat membantu pelajar dalam meningkatkan kesedaran mereka berkaitan dengan kepentingan mempunyai jati diri, kepentingan mempunyai iman dalam diri seseorang itu, dan seterusnya. Dia membantu untuk pelajar tu mengetahui kenapa pentingnya pelajar tersebut untuk hormat kepada orang yang lebih tua ataupun guru-guru. Samping itu, pelajar juga akan timbul sikap bertanggungjawab, beriman dan berakhlak mulia dalam diri pelajar. Yang terakhir adalah intelek, di mana pihak KEVAS telah melaksanakan beberapa program untuk membantu pelajar dari segi intelek, iaitu yang pertama adalah SVOC FYP Competition, di mana pelajar-pelajar itu membentangkan projek final year project mereka kepada pensyarah ataupun pengunjung yang datang kepada competition tersebut. Yang kedua adalah Dialog Academy, di mana yang ini perhubungan di antara ibu bapa pelajar dan juga pensyarah. Pensyarah dan ibu bapa saling berkomunikasi berkaitan dengan pelajar tersebut, sama ada segi akademik ataupun sosial pelajar. Yang ketiga adalah lawatan ke Parlimen Malaysia yang dilakukan oleh MPP ataupun Majlis Perwakilan Pelajar. Perkara ini membuka peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan, membuka lebih luas lagi pandangan pelajar berkaitan dengan dari segi parlimen itu sendiri, dari segi cara mereka bertutur, cara mereka berkomunikasi, dan juga membantu pelajar untuk menjadi lebih kreatif. Okey, secara keseluruhannya program-program yang dianjurkan oleh KEVAS ini adalah menyeluruh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menggunakan elemen JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi apabila pihak KEVAS telah menerapkan program-program tersebut, elemen-elemen tersebut, maka lahirlah insan yang seimbang mengikut kepada elemen JERI. Yang ketiga adalah guru membentuk sasiah nilai murni, congkil potensi pelajar yang berbakat. Ini membawa maksud kepada apabila pelajar-pelajar tersebut menyertai program tersebut, menyertai pertandingan, menyertai FYP tersebut, okey, pelajar dapat mengetahui kelebihan pelajar tersebut. Guru juga dapat melihat, okey, pelajar ni mampu untuk memberikan lebih lagi daripada perkara tersebut. Contohnya, pelajar tersebut mahir dalam volleyball ataupun bola tampar. Jadi guru mencukir bakat pelajar tersebut dan memberikan peluang kepada pelajar untuk mara ke peringkat seterusnya, peringkat kebangsaan dan seterusnya peringkat negara. Okey, selain pada itu, hasil daripada tersebut pelajar akan menjadi, kita dapat mewujudkan pelajar yang berilmu, berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Nama saya ialah Nur Syaliza binti Osman dan nama matrik kad saya ialah AB220033, dan hari ini saya akan memberikan refleksi program yang saya telah dijalankan, iaitu ROS, Rancangan Orientasi Sekolah di College Vocational Al-Usta. Panjang menjalani rancangan orientasi sekolah atau ROS di College Vocational Al-Usta, saya telah memperolehi banyak pengalaman dan pengetahuan baharu tentang suasana sebenar dunia pendidikan. Program ini memberi pendedahan awal kepada saya mengenai sistem pengurusan sekolah, peranan guru serta pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian yang dilakukan, saya dapat melihat bahawa setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah memain peranan penting dalam membentuk pelajar secara menyeluruh berdasarkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai contoh, aktiviti sukan dan program seperti gotong royong membantu meningkatkan kecergasan fizikal serta disiplin pelajar. Dari segi emosi pula, program seperti sambutan Aidilfitri dan majlis kebajikan dapat memupuk nilai kasih sayang, empati dan hubungan harmoni antara warga sekolah dan pelajar. Selain itu, aktiviti kerohanian seperti majlis keagamaan dapat membentuk sahsiah pelajar yang lebih berakhlak mulia dan berdisiplin, manakala dari aspek intelek, program akademik dan pertandingan memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga membuatkan saya lebih memahami bahawa tugas seorang guru bukan sekadar mengajar, tetapi turut memberi peranan sebagai pembimbing, motivator dan pembentuk sahsiah pelajar. Secara keseluruhannya, program ini telah memberi pengalaman yang sangat bermakna kepada saya serta meningkatkan keyakinan untuk menjadi seorang pendidik yang berdedikasi pada masa hadapan. Baiklah, sekian sahaja refleksi saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.